memang teringat batin. Mana pun tak teringat pengalaman rabak macam gitu kan. Tak pernah terfikir kan. Sampai apa tau, mandi dekat situ, lepas tu dapat wall, dah rasa macam tak ada tenaga. Tapi orang beratur panjang, kau kena buat juga, kau kena habiskan juga. Bila nak pergi solat tarawih ni, dah lepak dah barai. Bila kau pergi solat tarawih ni, solat maghrib nak pergi ke isyak tu, boleh tertidur sekejap dekat dalam masjid tu. Isyak ni nak sampai ke tarawih ni boleh tertidur. Kadang-kadang orang kejutkan. Masa tu rasa macam rabak lah. Tapi kita kena fikir lah, ini perniagaan, kita kena bersangka baik dengan Allah. Dia takkan bagi setiap tahun sama. Mesti ada naik macam ni, meniaga. Kalau setiap tahun sama, tu bukan manusia. Kau akan jadi lagi teruk sebenarnya. Macam gini kan kau ada keinsafan kan. Mungkin banyak dosa-dosa kau, banyak tu banyak ni kan. Itu lah jadinya. Tapi sekarang ni kalau tak ada kan, kita tak boleh berhentikan sedekah. Contoh macam, tahun ni tak, orang tak ramai yang macam ni, tak ada orang kan. Kita tak boleh cakap tak payah sedekah, tak boleh. Ni kena jalan terus. Ini ujian. Tahun depan kita pergilah lain tempat pula. Dah tempat-tempat tak ada ikan kan, kita pergi tempat lain. Macam itu kan konsep berniaga. Tapi saya tahu ramai yang gagal. Ada yang tahun ni dah nangis kan, ada kan. Yang modal, yang dah bergadai ada kan, mesti ada punya. Yang dah masuk pajak gadai, gelang emas bini dah ada, mesti ada lah. Tak payahlah sembang. Yang dah pinjam-pinjam duit orang semua ada, mesti ada. Berniaga macam ni. Sebab berniaga bazar, untuk orang yang dia modal dia kecil, dia akan pusing duit tu. Kalau duit tu dia dah pakai untuk modal, sampai tak boleh buat duit balik, modal habis lah. Itu puncanya ahlong-ahlong yang ada dalam muka bumi ni semakin subur. Sebab dia memberi pinjaman kepada peniaga-peniaga kecil dengan mudah. Jadi bila dah terjebak dengan tu, habis lah. Untung bagi pada along, untung bagi pada along. Saya pernah tengok orang tu berniaga, hari-hari untung bagi along, untung bagi, sebab dia nak payah. Sebab dia dah berniaga pakai duit along. Jadi dah terdesak. Okey, saya macam biasa, terima kasih lagi sekali kerana datang support. InsyaAllah niaga kita taklah sekeras tahun lepas, tapi Alhamdulillah bagi saya okey lah. Lem-lem saya pun tengah sikit lagi. Okey, nanti datang lagi untuk ambil IT ni, InsyaAllah. Salam 2 juta. Salam. Baik tak dia. Last.
Ha, nanti banyak program. Habis Abang Ahmad aku seorang kacau Korang ajak tu Okey. Tengok ambil pi tu Terima kasih Malam pun berjumpa Air dah habis dah Okey bang Terima kasih bang datang Mantap lah Bujang-bujang Aku nak nak tak payahlah. Tak. Inilah gara-gara jadi tinggal lah. Ajak orang. Jangan. Cara-cara nak masak 2 ekor kambing iaitu 40 kilo menggunakan kambing mentally unstable. Department yang paling mentally unstable. Tapi bola ni anjing kita orang. Kita tak ada masa dia. Apa main tempat sendiri kat dapat.